Sebelum nak tabir Malaysia, cuba kita pejam mata seketika. Ahli Parlimen Jasin menjadi Ketua Menteri Melaka. Allahu Akbar. Sekarang ni pun dia orang dah boleh tengok apa yang berlaku di dalam Perikatan Nasional itu sendiri. Kegagalan untuk melantik Ketua Pembangkang. Dan kita tengok negeri-negeri di SG4 sekarang ni pun menteri-menteri besar dia pun betul lah macam saya kata tadi, dia kalau tak mencarut tak ni bukan pas lah kan. Jadi ciri-ciri dia. Itu ciri-ciri dia. Adakah rakyat Malaysia nak memperjudikan masa depan negara ni? Kalau kita tengok SG4 sekarang ni pun dah teruk ditadbir, Haru Biru dan sebagainya. Macam mana dia orang nak tadbir Malaysia ni? Sebelum nak tabir Malaysia, cuba kita pejam mata seketika. Ahli Parlimen Jasin menjadi Ketua Menteri Melaka. Allahu Akbar. Campak pukul. Campak kita. Lah kali kita sama. Itu yang pertama. Alah sama. Ini realiti. Sebab rakyat kononnya nak tolak perpaduan, nak undi Perikatan Nasional. Dr. Samsuri nak jadi Perdana Menteri dan sebagainya lah. Sebab dah tak tahan dengan perpaduan. Memang mereka tak boleh tahan dengan perpaduan. Sebab bila perpaduan ini kekal, mereka suka nak menang.